Atuk dari Segamat. Dari Segamat telah Sol. Alhamdulillah, terima kasih Atuk and the gang. Ni semua keluarga Alhamdulillah, terima kasih. Ni mochi layan okey tak ni? Okey. Alhamdulillah. Atuk ada tak penambah baik kita orang dari segi kedai dengan layanan? Ada tak? Nak tambah apa-apa lagi ke apa yang perlu ditambah ni? Kita dah lah muda ni. Tambah apa pula? Tak, ni nasihat ke atau apa lagi? Layanan kurang baik ke? Tambah ke? Nak tambah apa lagi Atuk? Atau orang lama kita kena tanya. Tak. Ini semua baik semua. Tak ada. Ya ke? Betul. Okey. Terima kasih banyak Atuk. Itulah Atuk nak cepat nak pergi mana? Ngetes lepas ni? Wih, ngetes pula. Habis balik terus? Balik terus. Alhamdulillah. Ni anak-anak malam ni semua nak balik KL. Wah, lama jauh pula balik. Wih, meriah best. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi, jom. Alah, minta maaf makan masa sikit Nanti singgah-singgah lagi lah. Nanti set boleh? Nak WhatsApp Ini kenangan. Saya nak cuci nanti. Lagi sekali bos Thank you bos Terima kasih. Oh, dari Segamat geng. Kat luar pun tengah Sol. Dekat sebelah sana pun tengah Sol. Oh, penat. Tapi best. Sol. Sir pun tengah Sol. Bam tadi buka ambil Sol juga. Angel tengah sorang nenek. So ini adalah gudang Boyjan. Sebelah sini kita dapat ni. Ada Atuk yang berpengalaman. Acik lah panggil ke Atuk lebih kurang lah. Ada pengalaman geng dalam kayu. Dia orang ajar Boyjan banyak juga. Atuk-atuknya. Atuk tu dia ajar Boyjan ni tu tengok. Tu sembunyi sikit. Memang full of knowledge. Bayangkan Atuk ni dia nak beli barang 5,000 je. Tapi abang belum tunjuk lagi grade A. Dia dah cerita pasal grade A. Lepas tu abang bawa lah pergi ke grade A kan. Aku bawa pergi grade A. Ni dia ajar aku. Ya, dia ajar aku tunjuk. Tapi semua fakta betul. Apa yang aku ceritakan dalam live betul. Apa yang aku ceritakan dalam live semua betul. Atuk tu cakap, Atuk tu belum tengok grade. Bila aku tarik, aku bawa kajian tu. Acik, cuba tengok kayu jati yang ni okey tak? Dia tengok, ni baru betul, ada pasak macam ni geng. Ni baru betul, ada pasak, ada apa, urat jati macam ni, gitu. Atuk tu cakap. One more.